Halo, Assalamualaikum. Salam. Cik Syarif ya? Ya, kan. Okey, saya daripada Tanjung Aruri. Cik Syarif ada di mana sekarang ni? Saya dekat JK. KK. Tak, baru Cik Syarif ada mengidap dekat kita punya Dekat mana? Tanjung. Tak, saya singgah je kat situ. Tak, sebab kita ada kehilangan telefon bimbit tau. Dekat mana? Dekat situ. Habis tu? Sebab dia macam ni. Cik Syarif ada naik bot tak? Ada? Okey, dalam bot tu ada telefon bimbit. Dan Telefon bimbit siapa? kita punya bosses lah. Dan ada beg. Dalam beg tu ada sesuatu yang sangat berharga dalam beg tu lah. Takkan tak nampak masa tu memang dia ada dekat situ. Dia ada Memang dia ada. Ini Cik Syarif yang artis tu kan? Kenapa? Yang artis tu bos. Ya, memang dia ada dekat situ. Cuba tak, tanya. Tak macam ni. Nampak tak sama? Salah orang kot. Tak, bukan. Bukan ada sebab ada budak nampak cakap abang yang ambil telefon bimbit dia. Bila masa saya ambil? Okey, sekarang ada bukti tak mengatakan bahawa saya ambil benda tu? Bukti dia okey, masa abang naik bot tu, lepas tu kan abang naik parachute kan? Masa sebelum naik parachute tu abang ambil telefon tu. Ada budak nampak. Budak dia yang bawa apa bot Parachute tu. tu, budak buat parachute tu. Dia nampak. Itu PA saya, dia yang ambil telefon. Dia pakai telefon saya. Siapa nama PA tu bang? Masli. Okey, Masli tu muka cabang kan? Ada pula muka macam aku punya PA. Tak, tapi masalahnya sekarang ni budak tu nampak bukan Masli yang ambil, cakap abang yang ambil. Ya. Abang artis tapi kenapa nak mencuri lagi? Tolonglah, please lah. Kau tuduh aku mencuri. Gila kau ni. Aku tanya je, yang kau nak marah aku kenapa? Kalau dia tak nak bayar, kita bagi tahu kat press je lah. Nampak? Bos saya cakap kalau abang tak nak pulangkan, dia akan beritahu dekat press. Janganlah macam ni. Bagi tahu aku siapa manager Tanjung Aru ni. Aku dah lah tak menginap sana. Aku singgah je. Lepas tu korang tuduh aku pula curi telefon. Okey. Abang naik dengan bini abang kan masa tu kan? Aku naik dengan bini aku. Okey. Kau tuduh pula bini aku nak curi? Bukan. Dia orang nampak abang yang ambil telefon tu. Abang ambil ke abang tak nak ambil? Aku tiada ambil. Okey, sekarang bagi tahu aku di mana tu telefon aku ambil. Okey. Kau tengok keluar sudah aku punya sahabat. Dia naik dah tak ada orang. Kau ini. Apa dia? Selepas dia naik, tak ada orang lain naik dah. Abang salah seorang yang naik masa tu. Bukan aku saja, ramai lagi. Kru ada lagi dekat situ. Kenapa mesti aku yang dituduh mengambil? Okey, siapa? Sebut nama seseorang. Kau suruh aku sebut mana lah. Aku ingat bukan aku kenal kru-kru tu. Agak-agak siapa agak-agak? PA dia tu lah kot yang dia cakap tu. Okey, tidak apa. Okey, kejap lagi saya pergi tanya dekat ni. Kalau betul-betul budak tu, dia tuduh aku mencuri. Otak dia aku mencuri. Boleh, kalau abang nak datang office, abang datang main office. Main office dekat mana main office? Dekat KL bang. Apa gila jauhnya kau punya main office? Tanjung Aru dekat sini. Lepas tu main office dia dekat KL. Dekat KL lah bang, dekat Hot FM. Waduh, pagi-pagi aku kena. Aduh. Kau marah bah? Gila, aku tak marah. Kau tuduh aku mencuri telefon.